Lah, Syikin baru tahu yang sheet mask ni boleh bantu untuk cerahkan kulit juga. Sepanjang Syikin pakai sheet mask, yang ni adalah sheet mask yang pertama yang boleh bantu untuk brightenkan kita punya skin. Sebelum ni, Syikin punya mask tu dia lebih kepada untuk melembapkan kulit lah, untuk soothingkan skin dan untuk redakan kemerah-merahan dan sebagainya. Kita ni mak-mak tak sempat tau nak bersiap lah, nak pakai itu ini. So sebelum tidur tu boleh pakai sheet mask ni. Sebab apa? Dalam ni dia dah ada set-set serum. So serum tu pula ada niacinamide, ada central asatica dan dia ada juga hyaluronic acid untuk bantu pastikan hydration dekat skin kita ni mencukupi. Sebelum nak pakai sheet mask ni, pastikan kulit kita betul-betul bersih. Buat double cleansing, pakai toner, pakai moisturizer dan last kali barulah kita pakai sheet mask ni. Dalam satu box ni dia ada 5. Kalau contoh kita nak pakai 2 kali dalam seminggu pun boleh, nak pakai hari-hari pun boleh. Kalau contoh kita nak pakai sebelum makeup ke, nak pakai siang hari, malam hari pun boleh, tak jadi masalah. Dan lagi satu, bila skin kita cukup kelembapan, yang lain kita pakai tu dia akan lagi mudah diserap. Contoh macam serum dan juga moisturizer. So untuk yang mana yang nak try, boleh lihat dekat Black Skin.